Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 022 kertas 1 soalan 13. So tajuk dia adalah fungsi trigonometri. Okey, soalan ini saya sudah ubah soal. Okey, 13A ni jika raja menunjukkan sudut theta pada satu sata cetus, dia minta kami pada raja tu dia minta kami labelkan kedudukan negatif theta. Okey, so masuk negatif theta kami pandukan pada paksi X lah. Okey, so masuk macam ni. Ini negatif theta lah. Okey, so untuk mengelakkan apa-apa benda, saya labelkan titik yang sepadan. So masuk sini akan menjadi P negatif Q. Okey, A2 dia suruh kami nyatakan nilai tangent negatif theta. Okey, so pada gambar raja A1 kami dapat tangent theta sama dengan Q per P, right? Okey, sekarang baru di soalan ni tangent negatif theta. Lepas tu kamu sudah belajar sudut negatif, semua so dia akan menjadi negatif tangent theta, semua so negatif Q per P. Soalan B ni, dia suruh kami selesaikan persamaan ni. So saya salin di sini. Okey, so sini kami guna definisi. So definisi kod adalah akan menjadi cos X per sin X. Cos X per sin X. So sini lepas tu kami akan menjadi 2 cos X sin X minus square root 3 cos X equal to 0. So faktorkan cos X 2 sin X minus square root 3 equal to 0. So bermaksud cos X sama dengan sifar atau sin X sama dengan square root 3 per 2. Okay, so sini kamu mau cari sudut rujukan, tapi mau ingat apabila dia ada 3 term bagi sin dan cos lah, tapi nilai di sini adalah 0, 1 atau negatif 1, kamu tak boleh guna kalkulator lah. Kamu mesti mau rujuk pada graf. Okey, so sini kamu menunjukkan pada graf cos 90 atau 270 dia akan dapat sifar. Okey, untuk yang ni pula ini kamu mau cari sudut rujukan. So sudut rujukan sin 60 kamu akan dapat square root 3 per 2. Okey, so sekarang kamu boleh susun dah. Tapi jangan mau ingat dengan domain dia. So ini domain yang normal lah. Okey, so maksud X kami biasanya tulis yang paling kecil. X sama 60 lagi 90 ada lagi tak? Ada 120. 120 ni kami dapat dari 180 tolak 60. Sebab sukuan kedua pun ada mah. Sebab dia positif kan. Okay, so lagi 270. Soalan C diberi bahawa tangent M sama P dengan keadaan M ialah sudut refleks dan P lebih besar bersifat. Dia suruh kami ungkapkan ini dalam sedaran P. Okey, apakah maksud sudut refleks? Sudut refleks maksud dia lebih besar daripada 180 tapi lebih kecil daripada 360. Dan dia beritahu kami P lebih besar bersifat. Maksud ini adalah sebelah tangent kan. So bermaksud M tu dia berada di sukuan ke berapa? Sukuan ke 3 lah. Okey, so untuk kalau kamu senang faham, kamu boleh lukis lah. Okey, sukuan ketiga. So macam ni lah. Sini ini adalah sudut M lah. Okey, so sini. Okey, tangent M sama P. So maksud sini label P, sini lagi, sini 1. Tapi kamu perlu ingat sini adalah negatif, sini negatif. Dia punya hipotenus P square plus 1, tapi mau square root lah. Okey, so semua sudah ada. Ini label sajalah. Okey, so sekarang dia nak kami cos pi per 3 minus M. Okey, so sini kamu boleh guna itu rumus lah, kembangkan sajalah. So bermaksud cos pi per 3 basuh cos M plus sin pi per 3 sin M. Okey, so cos pi per 3 ni kamu boleh dapat nilai begini lah. Sini ada 1 per 2. Cos M kamu boleh rujuk jadual, rujuk graf ni. So rujuk graf ni, so kamu boleh dapat negatif 1 per square root of 1 plus P square. Okey, sin pi per 3 kamu pun boleh dapat satu nilai. Kamu sudah belajar square root 3 per 2. Okey, sin M kamu pun rujuk graf ini, kamu akan dapat negatif P per square root of 1 plus P square.
So last kamu permudahkan, kamu akan dapat negeri 1 tolak negeri square root 3p per 2 square root of 1 plus p square.